ada kek kolor pilah. Ulu Bendul Pusingan ke-8 di dataran Sri Jempol. So, ini antara tempat menarik yang korang boleh pergi. Ada air terjun kat dalam ni dan ada gunung apa? Gunung Angsi, nampak tu? 825 meter kawan-kawan. So, kalau korang datang sini rasa panas ke balik pada Kaprik tu boleh singgah mandi and then kat depan tu je ada kedai makan. Saya tak nak cakap banyak Shen. Saya pun nak jalan-jalan lah di sini. Jom. Dekat sini kita ada perkampungan budaya Teraci Shen. Ni kat sini ada kedai makan, makanan Negeri Sembilan. And then kalau kat tepi tu kita nampak sebenarnya banyak buat macam acara-acara budaya dekat tepi sawah tu. Kalau korang nak tahu lebih, korang kena datang tau. Jom kita pergi kat sana pula Shen. Ayam dan lapeh. Tak. Stop. Ayam tu lopeh kat sini lah. Sebab tu lah kita makan. Jomlah. Nampak ni. Makanan Negeri Sembilan. Kita ada ikan keli, kita ada daging salai, ikan keli salai. Itik salai. Salai segalanya. Segala. Okay, jom kita makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Mengetahui perkara yang betul tidak memadai dan bermakna jika tidak melakukan perkara yang betul. Itu dia salah satu mutiara kata di mana kita berada sekarang di Peratap Zabah, Shen. Sedikit sejarah tentang Pendeta Zabah ni. Nama sebenarnya adalah Zainal Abidin bin Ahmad. Dia sangat dihormati sebagai cendekiawan Melayu. Kepada anda semua yang kalau nak on the way pergi ke Kaprik tu, apa kata korang singgah sekejap sebab dia dalam perjalanan je, Syed. Korang boleh waste je Peratap Zabah yang korang masuk tanpa bayaran, percuma. Bolehlah korang tahu sedikit sebanyak tentang sejarah kita. Tanpa fikir panjang, Sabtu dengan Ahad ni korang datang Kaprik, singgah tempat-tempat menarik yang kita dah ajak tu, dan pastikan akhir destinasi anda di dataran Sri Jempol. Jumpa anda kat sana. Yang penting masuk percuma, ada peluang menang motor dan banyak lagi. Jumpa anda kat sana. Bye. Kita dah lambat. Bye.